Jangan scroll dulu, mungkin ini nasihat yang anda cari untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hari ni ramai orang tak berani nak mendekatkan diri kepada Allah sebab apa? Dia rasa diri dia berdosa, dia rasa diri dia tak layak. Sedangkan Allah pernah menyatakan dalam hadis kursi melalui lisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau seorang hamba-Ku melakukan dosa sebanyak timur dan juga barat, langit dan juga bumi penuh dengan dosa, dia datang kepada Allah dalam keadaan memohon ampun, maka Allah akan mengampunkannya. Allah sebut jugalah di dalam Al-Quran, innallaha yuhibbut tawabin. Aku suka sangat, aku kasih dengan orang yang bertaubat. Tuan-tuan dan puan-puan, banyak kali Allah seru, Allah panggil kita untuk kembali semula kepada Allah. Tapi kenapa kita tak hadir? Kenapa kita tak datang? Syaitan akan cuba sedaya upaya supaya kita jauh dengan Allah. Dia tahu kalau kita dekat dengan Allah, berteriaklah ia kerana gagal memasukkan kita ke dalam neraka. Bagi orang yang berdosa, bagi orang yang merasakan jauh daripada Allah, Allah sedang nantikan kita. Allah banyak kali bagi hint kepada kita, kita je masih lagi belum mahu untuk melangkah dekat kepadanya. Jangan tunggu sampai nafas terakhir yang Allah kurniakan buat kita.